Ada lagi setengah jam. Jom. Ada lagi setengah jam. Ni mana ada buah bodoh main kat Perantai Wai. Macam mana ke? Dengan peta. Apa? Macam mana ke? Tahu ke tadi tak? Tahu dah bodoh. Oh ya. Kau tak bawa sini kan? Macam kau nak risik, kau tak ada otak. Kau dah komen pakcik-pakcik nak basic Saja apa. je. Berangan lah. Hai keruh bawa aku rekod atas motor. Aduh. Okay, dah nak sampai keruh. Pukul balik. Dah nak pakai tayo usah. Ha? Tayo usah tadi mana Wai ni? Dah. Ni dah bunyi. Dekat grup ni. Ha? Aku cakap GTV sempat. Simple lah, tukar tayar je. Ada cakap Rip, masukkan 15 Warna cukup. hijau macam motor kawan. Tak ada. Warna hijau Biji. macam motor kawan. Ni, grup ni. Apa cakap Rip? Bakal satu ni. 150. 150. Tak 150 enggak bagi dia. Pump standard. Ha. Boleh je. Aku dah berapa kali ke depan. Boleh lagi 150. Bot. Kalau kau nak lagi smart kan, kalau kau nak lagi smart, kau tukar arm panjang. Arm standard kan panjang. Itu memang smart lah. Oh, teruk tu kau racun aku eh. Arm apa Rip? Aku beli 70 lah Rip. 70 eh. Ha, 70 je, arm 70. Tengoklah. Bau dia kot kat sana. Sekali. Au. Sikit je punya. Dengar wop aku. Sekali lah hau. Apun, depan tak rasa sangat lah. Dah kurang sikit lah ke kau, bawa slow. Ya, teruk sangat. Ya. Awas, santai-santai lah. Tinggal rantai kau okey kan? Okey, aku cerita sikit apa yang berlaku masa kat Arek Narai Keruh, Anas dan Maput dah tegur yang tayar depan aku dah tak stabil. Memang gegar gila lah kat depan masa aku bawa standard dengan laju ke semua. Aku tahu benda ni sebab time aku bawa slow, aku rasa macam asal gegar kuat sangat kat depan. Tapi bawa laju tak rasa sangat. Sekali sampai Keruh, Maput check, oi, getah tayar masuk dalam rim bai. Tu aku macam okey, aku mungkin cuba kurangkan angin sikit untuk ni. Tapi sebab aku takut panas, takut panas. Cuaca kat Melaka ni memang panas. Demi getah tu makin lama makin ke dalam. Itu aku macam kali ni aku tak boleh push sangat masa nak ke air keruh ni. Aku macam santai je lah, aku tak nak push sampai 120 ke apa kan. Itulah time ride tak check betul-betul apa semua sebab tayar tu bukan baru lagi. Aku tukar masa bulan 11, mileage tu baru 3,000. Masa aku pergi ride ni, mileage aku dah 13,000. Kiranya dah 10,000 lah aku pakai tayar tu. Dan bunga dia okey lagi. Cuma tu lah, pomeng tu tak pasang betul-betul. Tu yang tayar aku jahanam masa vlog ni. Vlog ride kali ni masuk aku. Kebetulan nak pergi ke kedai asam pedas. Memang aku dengan Mio memang nak cari bengkel tu settlekan masalah masing-masing sebab time ride ni ada beberapa motor yang problem. Antaranya motor Vespa ada problem sebelum dari Senawang sebenarnya cerita. Tu sebab yang kami kena sidai kat Air 1 jam lebih. Dan masa 1 jam lebih tu lah aku dengan Maput tengah tengok apa jadi dengan motor yang depan aku semua. Aku tengok macam makin lama makin teruk tu macam nak tak nak kena cari bengkel jugalah. Nanti kalian tengoklah sepanjang vlog ni macam mana aku settlekan masalah dunia ni. Berkaitan dengan motor aku, memang aku pakai motor ni sebagai daily use tu pergi kerja. Hari-hari, bukan hari-hari lah.
Dan aku rasa masalah tu makin lama makin teruk sebab demi getah tu makin lama makin ke dalam. Punca dia sebab iyalah Powerman tak asam betul-betul masa tukar tayar baru, masa dia alignkan getah dengan rim tu. Aku tak tahu macam mana dia boleh pasang sengit ke apa time dia pasang tu. Tu yang makin lama getah tu makin ke dalam rim. Memang tak stabil lah kat depan. Kira macam kuda lah kalau aku bawa slow. Gegar atas bawah, gegar atas bawah. Nasib masa gira ini aku macam, oh nasib lah tak ada apa-apa, tak ada jatuh ke tak ada apa. Even sebelum tu pergi kerja aku macam, apa hal depan rasa tak stabil ni. Last aku macam, oh benda ni lah rupanya. Sebab benda ni aku baru perasan time kat air keruh. Serius aku cakap. Jadi untuk nasihat pada semua, pastikan kalau korang tukar tayar ke apa ke, korang check betul-betul macam mana Powerman tu pasang apa semua. Dan even selepas tu pun korang kerap check lah, oh dia ni pasang betul ke apa. Kadang-kadang jangan pandang selera pasal ni. Ok, itu je nasihat dari aku. Aku tu ada problem sebenarnya. Dah lah benjol. Lepas tu makan dalam pula. Sini duduk tu. Tu kat sana. Mana? Tu belakang tu. Oh, dekat belakang tu. Tak ada pokok kat situ. Dong kat sana. Sini lah dong. Parking di sini sekarang. Baik. Baik lah sini. Sana. Ha? Bukan. Depan. Saya orang tu. Saya orang negeri sini. Aku KL. Record dia? Baik. Wah, panas. Aku dah limit lah. Tak nak overpush sangat. Dia macam jangan slow, jangan laju. Maksimum pun 110. Nampak aku balik. Kalau kau nampak aku balik, kau dah belakang tu. Okay, jom. Dia belakang.
Baru pergi. Sebut dewan ke? Sebut dewa. Bagi lah ni. Takut tak cukup. Sembul ke apa kita lah. Dia pasal dekat. Tak gerak. Boleh. Macam wedding lagi ni. Boleh ni. Settle ni semua. Aku punya pun 5. Dapat setengah siapa? Ya, itu sebab dia pro. Dia seorang ke? Kat Sebegih ke, kat Melaka ke, Teh Tarik tu wajib tu mahfuz. Kosong. Panas. Pakku. Tak gambar masuk dulu. Bukan kemalat, tak gambar. Mana stand kau sendiri? Ha? Stand tadi. Aduh, kau pegang kau apa? Habis aku nak letak mana semak tu? Apa kau nak ambil lah? Ini dah ada ke? Nanti. Special tu. Hidup. Lepas tu pergi rest tu kedai makan ada aircon. Terima kasih bang. Okay, selepas dah settle makan dekat Asam Pedas, semua nak pergi ke masjid lah, area Kelebang. Nama masjid tu Masjid Kelebang Besar. Ada setengah nak pergi bengkel, nak settlekan masalah motor lah. Aku ingat nak ikut grup yang nak pergi bengkel, tapi aku terpecah pula dengan grup yang pergi bengkel. Jadi aku terpaksa ikut grup yang pergi masjid tu. Kebetulan kira nasib baik lah senang cerita. Kebetulan dekat area masjid tu nasi ada bengkel kat tepi traffic light tu. Harga jangan tanyalah, disebabkan emergency apa semua. Mahal pun mahal lah. Tak nak kau terpaksa lah tukar tayar. Kalau tak lagi jahanam kau punya tayar dengan rim tu. Kau tengok macam mana lepas ni. Jadi sambil tu kau boleh tengok lah macam mana kita orang ride lalu Bandar Melaka yang padat masa cuti sekolah dengan panasnya lagi. Kiranya dah sampai masjid tu memang aku tak rekod lah, masing-masing nak berehat. Aku pun tengah settle masalah kat bengkel pun semua. Jadi lepas pergi masjid, kita akan pergi Pantai Kelebang. Shit tak, ni ke dalam. Kita keluar ni ke dalam. Tu kita makan ribuk. Hui baik je siap. Kalau kami kau yang me time. Dah me time. Dah balik lah. Tak tahu dia kata apa ni? Vanilla. Mantap lah. Lain-lain apa. Baik kat Elba. Lain-lain kat Elba. Pergi balik botol tu dah pakai setting kau-kau. Buat kengangan pun. Time lapse lah.
yang tu kain ke? Nak macam daun kering. Hello. Ha. Gelak lalu. Ha. Ya Allah ya. Bagi ajam. Ada boleh kau nak aja. Hello. Ha. Ha. Asal aku dah Manalah aku tahu merah brown kau nak suruh merah brown. Kepala bana lah gentle. Betul. Okey. Beli kat mana merah brown? Mana Melaka? Ya. Dia suruh pergi merah brown. Tak otak lu ni. Buat apa? Semak lah buy one free one ni. Dia pandai lah. Dia tadi ni. Mana Melaka ke Mary Block? Asal pergi sana buat apa? Tak, dia suruh hantar nanti kat mana tak. Balik. Kurang gegah. Hah? Nas. Ada besen tak? Ada besen tak? Jangan besen kat atas ha. Lalu tempat belajar aku lah. Jangan lalu belajar. Ah. Lendu portnya. Okey, dah lepas pergi Kelebang, aku beria ingat semua akan balik. Aku ingat keluar ikut Alur Gajah, lalu Plus, lepas tu pusing exit Senawang, balik ikut Lekas lah. Tapi aku tak tahu yang dia orang nak pergi PD. Aku tak tahu langsung. Tu sampai area Masjid Jannah tu aku macam apa dia orang tak belok sebab nak keluar highway apa semua. Sebab aku tak tahu yang dia orang pergi PD. Lepas aku tanya seorang-seorang macam pergi PD ke? Macam ya weh. Aku macam pisang dah lah lalu Pasir Panjang memang dari Kelebang ke PD lalu Jalan Lama memang sendu gila weh. Memang sendu. Memanglah layan matahari terbenam atas motor tapi aku dah tengah sakit badan tu semua tapi itulah aku redor je lah ikut dia orang pun semua. Dah lepas kau ni stop. Belum. Depan lagi kan? Jadi Masjid Tanah, lepas tu baru Alur Gajah. Jap. Mobil balik sendiri ke? Mobil balik sendiri ke? Tak tahu dia kata dia ikut Plus. Balik lah. Dia ke sana lah kalau Plus. Oh, dia orang ikut Lubu Cina. Aku cakap dengan dia dah jauh dah ni. Lubu Cina tak lalu tau weh. Kau nak lalu dia. Depan ada satu simpang kat depan. Mana weh? Dah lah masa ni aku macam kalau lalu Gajah aku boleh bagi tahu yang ni duit yang Alur Gajah tempat belajar lama aku masa diploma dulu. Aku dah beri dah macam dah bagi tahu apa semua. Lah aku tak tahu yang dia pergi BD. Aku pun dah jam otak aku macam redor je lah. Kalau
jalan ni tak lalu lah. Jalan tempat belajar aku. Tak lalu. Jadi patutnya bila kanan. Kalau nak pergi Lalu Gajah tu. Ini aku rasa dia ikut jalan dalam lah. Jalan nak ke PD. Jalan nak ke PD juga. Mana-mana pergi PD? Jos tengah. Jalan lama tu Jos tengah. Korang sendiri boleh dengar 7.30 kemungkinan sampai ke PD kat jalan dalam. Memang memang montaj perjalanan lah senang cerita. Dengan sakit badan dia, dengan bawa santai dia. Seronok memang seronok. Tapi macam kenapalah rasa jauh kan. Sebab ni kot. Sebab bawa gerangan ramai-ramai, bawa santai. Tu aku rasa macam lama betul perjalanan kali ni kan. Once dah sampai PD, cadang nak pergi King Char Kway Teow. Tapi terpaksa sidai kat Shell sebab ada seorang ni poket dia problem. Dia start dekat Lexis. Lexis tu memang jauh lagi lah nak sampai ke Shell kita orang. Jadi memang kena sidai lah sebenarnya cerita. Aduh, hai. Dah hantar location pun sampai 17 kilo. Mana dah dapat dah. Tak dengar lah. Tak ada bukti ke tak? Ada? Mana ada? Kasut bini kau. Tak ada. Masalah dia tak. Alah. Tak boleh tahu cakap tadi rosak. Sebelah gini. Pasal. Ini putih. Balik lagi kan. Bos. Tak balik lagi bang lepas tengah. Je tak adalah mana ada. Aku noob tu. Sumpah jangan bantai. Baru jam sumpah jangan. Jam sumpah baru jam. Dah settle makan, terus balik. Kali ni tak ikut speed convoy, ikut speed masing-masing lah. Seorang bawa laju, semua follow bawa laju lah. Tapi kalau bawa laju ni kena ni lah, hati-hati lah. Jangan terlalu agresif, jangan main himpit-himpit bagai. Sebab nak balik rumah ni pasal kan. Okay. Balik guys.
Dayat. Itulah masalah kan. Naik bukit kan dapat laju baik. Tegak je. Motor hati tegak. Ya, pada tegak. Last aku tunduk kan. Sebab aku tahu last tu terus bukit. Tu saja aku tunduk. Aku tak tunduk 138 baik. Tapi sumpah sedap main angin dia. Rasa pergi. Dah buka. Rasa sedap langsung. Motor aku slow. Tahu yang belakang ni. Betul slow. Bot. Motor laju. Jauh laju. Tadi kejar eh. Aku tak tunduk. Tembok laju tak nampu kan? Ha? Dia melekat lah kat situ. Tembok laju tak nampu kan? Aku ikat ketat bagi dia dongak ke belakang. Kalau record dia gegar. Gegas sikit lah. Dah masuk penama vlog lah sebenarnya cerita. Masing-masing dah bawa laju highway semua sebab dah masing-masing dah sakit badan. Jadi memang bawa laju sikit daripada biasa. Tapi jaga keselamatan masing-masing lah. Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa like, follow and share kami content untuk video seterusnya. Gerak dulu guys.